Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada IPG Kampus Perlis akan membentangkan tentang Flipkart tajwid kami. Nama saya Khairul Najmi bin Khairu. Nama saya Muhammad Amin Ashraf bin Nur Azmi. Nama saya Izan Syaira binti Muhammad Syafri. Nama saya Nur Azidah Fatini binti Burhanuddin. Oleh itu kami akan bergerak ke pengenalan dulu. Flipkart ini dibuat khususnya untuk murid yang kurang meminati dalam mempelajari ilmu tajwid dan murid yang sukar memadankan huruf dengan sebutan huruf yang didengari serta kesukaran mengenali hukum-hukum tajwid makhraj yang tepat bagi semua huruf. Objektif Flipkart tajwid ini untuk memberikan pendekatan yang inklusif dalam dunia pendidikan, meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam kelas dan memberikan sumber pembelajaran yang inovatif dan berkesan. Okey, insyaAllah kita akan masuk kepada metodologi pelaksanaan inovasi ini. Jadi yang pertama adalah pelaksanaan di bilik darjah. Kad ini digunakan dalam sesi PDPC pendidikan Islam khususnya bahagian tilawah dan tajwid. Yang kedua, guru menggunakan kad ini dalam aktiviti interaktif seperti kuis, latihan sebutan dan pengenalan makhraj huruf. Dan yang ketiga adalah murid menjalani penilaian awal, initial assessment bagi mengukur tahap sebutan sebelum menggunakan BBM ini. Dan yang kedua adalah penilaian dan pemerhatian. Selepas penggunaan tajwid Flipkart, guru menilai peningkatan murid dari segi sebutan huruf makhraj, kefasihan dan kefahaman asas tajwid. Yang kedua, pemerhatian turut dijalankan bagi menilai tahap minat dan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya kita akan masuk kepada penilaian dan pemerhatian. Maklum balas daripada guru dan murid digunakan untuk menambah baik reka bentuk serta isi kandungan kad. Cadangan penambahbaikan termasuk integrasi aplikasi digital atau audio interaktif supaya bahan lebih mudah diakses dan menarik minat murid. Okey, kita akan tunjukkan visual dan demonstrasi inovasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menunjukkan cara menggunakan Flipkart tajwid. Okey, macam anda melihat bahagian hadapan Flipkart, anda akan dapat nama huruf tersebut, gambar huruf tersebut, gambar makhraj huruf itu dikeluarkan serta QR code yang menunjukkan cara huruf itu berbunyi. Manakala di bahagian belakang, anda boleh lihat ada hukum tajwid yang melibatkan huruf yang berada di bahagian hadapan serta penerangan makhraj yang melibatkan huruf tersebut. Okey, sekarang mari kita tengok. Okey, ini kan huruf alif kan? Macam mana bunyi dia? Itulah cara menggunakan Flipkart tajwid. Seterusnya, kita akan bergerak kepada perbincangan. Daripada hasil dapatan, kami mendapat menarik minat murid dalam mempelajari ilmu tajwid. Seterusnya, dapat meningkatkan keupayaan pengenalan huruf dan sebutan makhraj yang betul. Dari segi kelebihan inovasi berbanding cara lama, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Pendekatan inovatif menjadi pelajar lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Seterusnya, analisis kos. Kami hanya menggunakan kertas warna dan menggunakan servis laminate sahaja. Anggaran kos yang digunakan hanya sebanyak RM20 sahaja, di mana kos ini masih dikategorikan sebagai kos yang rendah dalam mencipta satu alat inovasi. Seterusnya, impak kepada sosial. Dengan kos yang rendah ini dapat membantu setiap individu yang kurang berkemampuan dalam memberikan pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Seterusnya, dapat melahirkan masyarakat yang progresif dan inklusif. Untuk kesimpulan, kita akan masuk pada rumusan projek dan impak keseluruhan inovasi. Inovasi ini dapat membantu murid-murid untuk menguasai kemahiran jawi dengan lebih berkesan. Alat ini juga dapat membantu sekolah yang kurang menggunakan teknologi moden dalam pembelajaran dan mampu memberikan fokus kepada murid untuk belajar kemahiran transliterasi. Pencapaian utama projek ini iaitu transformasi kaedah pengajaran dan pembelajaran serta peningkatan kualiti penilaian dan pemantauan. Jadi kita akan masuk kepada cadangan. Yang pertama adalah penambahbaikan pada masa hadapan, iaitu inovasi ini boleh dikembangkan dalam versi digital atau aplikasi mudah alih supaya pengguna dapat mendengar sebutan sebenar huruf-huruf tajwid. Yang kedua adalah kita akan masuk kepada potensi komersial.
Yang pertama adalah Flipkart Tajwid mempunyai potensi besar untuk dikomersialkan sebagai bahan bantu mengajar, iaitu BBM dalam subjek pendidikan Islam di sekolah rendah. Ia boleh dijual kepada guru-guru, sekolah agama, pusat tahfiz dan ibu bapa yang ingin membantu anak-anak memahami hukum tajwid dengan cara yang menyeronokkan. Pengeluaran secara besar-besaran boleh dilakukan dengan reka bentuk yang lebih tahan lama dan disertakan dengan panduan guru, iaitu Teacher's Guide, bagi memudahkan penggunaan di dalam kelas. Seterusnya, terdapat juga cadangan kepada pihak tertentu. Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, disyorkan agar inovasi seperti ini dipertimbangkan sebagai alat bantu mengajar rasmi dalam kurikulum pendidikan Islam di sekolah rendah. Manakala kepada sekolah dan guru pendidikan Islam disarankan untuk menggunakan Flipkart Tajwid semasa aktiviti PDPC agar pelajar lebih aktif dan seronok belajar hukum tajwid. Sekian, itu sahaja daripada kami. InsyaAllah kami berharap agar Flipkart Tajwid ini dapat membantu semua golongan, termasuk guru-guru dalam mengajar dan murid-murid dalam memahami tentang ilmu-ilmu tajwid yang sukar difahami sebelum ni. Sekian, itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.